Assalamualaikum. Welcome back to Dunia Mak-Mak. Kami berada dekat Kelantan sekarang. Tengok apa yang kami beli. Peminat tuak. Tuak ni orang Pantai Timur panggil tuak, tapi kita orang di Pantai Barat kita panggil air nira. Air nira. So tadi kita beli tiga jenis air nira. Tiga jenis. So yang paling pelik pada kami ialah yang ni lah. Ni Mama Lina goncang tadi. Yang paling pelik ni tuak tar. TARR. Apa Tak pernah Tak tahu. tak pernah tahu. Siapa yang tahu TARR tu apa? Komen lah nanti ya dekat Nanti bawah. komen, kita rasa So dulu. kita nak rasa tar dulu Tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tawar sikit. Tapi rasa dia pelik sikit rasa macam kita tak pernah minum lah yang ni. Kita pun tak tahu tar ni apa. Tak tahu apa tar. Okey, Dia rasa macam asap. Kan rasa macam asap sikit macam sasap. Seperti biasa kita ada yang bertanda ni, dia orang kata tadi anak-anak yang tolong belikan. Nira. Nipah. Nipah. Dia panggil. Oh, Tuak nipah. Tuak nipah. Tuak nipah biasalah, memang sedap kan? Yes. Yes. Sedap. Macam biasa lah. Biasalah nikmatnya, tapi dia tak manis lah yang ni. Beza dengan tuak yang kita beli di Terengganu, di Marang, lebih manis. Yang ni kurang manis. Kurang manis. Cuma kurang manis. Tapi okey lah. Okey, yang last. Sedap. Memang tuak. Yang nipah. last very rare, special. Ini tadi nipah Ni yang last ni tuak nyo. Dia panggil nyo. Nyo, tuak. Orang Pantai Timur dia panggil nyo. Kelantan Terengganu dia panggil nyo. Kita kelapa. Kita panggil kelapa. Ini air nira kelapa. Kau ni paling sedap kot. Tak. Paling sedap nipah. Nipah sedap. Ni sedap jugalah, boleh lah. Ini jatuh nombor 2. Jatuh nombor 2. Tapi biasa nipah dia rasa macam tuak. Tuak dia rasa macam cuka sikit kan. Dia peram. Tapi yang pelik yang ni, tar ni kita tak tahu apa. Ni kita first time minum lah. Ni rasa pelik sikit lah. Tak tahu apa benda. So orang Pantai Timur yang tahu apa tuak tar, TARR. Tolong bagi tahu, tolong komen Sebab kita Tapi suka. benda ni kita tak boleh amal. Kita boleh minum sekali-sekala je. Jangan diamalkan. Sebab dia manis. Tak berapa dah. Yang ini tak berapa manis banding dengan yang kita beli kat Pantai Timur, dekat Harga pun Marang. murah. Tak And mahal. harga dia memang sangat murah.